Okey, baik, ini air kita dah tutup habis dah. Masih lagi dia menitik. Okey, jom saya tunjukkan cara macam mana nak selesaikan masalah ni. Sekali tutup ni dulu. Tutup dulu. Kita nak tutup semua air, nak pastikan air dah tak mengalir. Mula-mula sekali kita cari skru dekat tempat pemulas ni. Dia berada kat sini lah, bergantung kepada jenis kita punya pipe. Okey, kita buka guna Allen key. Kalau ni saiz dia bukan yang paling kecil lah, dia besar sikit. Okey, nampak tu ada skru kat situ. Okay, saya zoom sikit. Ni skru dia. Tak payah buka habis pun sebab lepas ni kita nak lock balik. Kemudian kita ambil spanner. Kalau ada spanner hidup lebih mudah lah. Ambil spanner hidup dan kita nak buka dia punya ni valve tu. Apa nama dia? Valve lah. Tak tahu nama apa penuh dia. Payah pula nak pusing ni. Okey, sikit lagi. Okey, kita buka betul-betul macam ni. Pusing je. Pusing dan buka. Sebab dia dah ada getah dah kat situ. Jadi ambil yang baru. Tengok dia punya sizing dia sama ke tak. Saya tunjukkan sebelah-sebelah. Okey, ni yang lama punya. Okey, ni yang baru punya. Kita ukur. Sebab ada yang dia punya kepala dia pendek. Macam ni sama saiz. Jadi boleh terus masuk ni. Tak perlu nak letak apa-apa dah. Tinggal masukkan je. Ambil spanner dan pusingkan balik. Ketatkan balik. Macam tu sahaja. Okey, sebab dia dah ada getah. Dia tak ada leaking lah. Okey, pusing. Sampai ketat. Okey, kemudian lepas dah ketat ni kita boleh ikat balik lah dia punya kepala tu. Okey, ni kepala dia. Sama juga proses macam tadi, cuma kita terbalik lah. Kalau tadi kita buka, kali ni kita ketatkan. Okey, macam ni, ketatkan. Lepas dah ketat tu, settle. Kita buka dulu air dia. Okey, jom kita test. Okey, dah tak ada leak kat sini. Tak ada air yang jatuh dah. Bila kita buka ni, air boleh mengalir elok. Dan jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum.